orang Islam seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Baik, kita orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang tahu betapa sementaranya kehidupan dunia ini, mereka hakikatnya tak takut kalaupun diuji dengan kematian, kerana mereka tahu kematian nak tak nak akan datang, kan? Dan mereka bersedia. Kalau orang yang kuat iman dan kuat takdir ini, seperti para sahabat dan para ulama dan sebagainya, mereka tahu bahawa kematian yang Allah dah tetapkan kepada kita tak dapat nak dipercepatkan, tak dapat juga nak ditangguhkan. Tarikh kematian tu akan datang bila waktunya dah tiba. Apabila ajal manusia tu datang, maka Allah kata takkan yastakhirun, takkan tangguh sesaat pun dan tak akan dikedepankan sesaat. Kalau kata dia mati, Allah tetapkan dia mati pukul 9, maka pukul 9 lah nyawa dia akan dicabut. Tak akan jadi 9 seminit baru dicabut, ataupun 8.59. Kalau dah takdir dia mati pukul 9, pukul 9 lah dia mati. Jadi kematian tu sesuatu yang misteri. Tapi tak misteri juga sebenarnya, sebab kita semua tahu dah, kita semua akan mati. Ya, misteri itu dari sudut bila ia datang dan bagaimana caranya ia datang. Jadi orang yang beriman, yang kukuh imannya kepada hari akhirat, hakikatnya dia bersedia. Kan, kalau kata Allah bagi takdir dia mati, insya-Allah dia bersedia. Jadi orang yang bijak, dia akan fokus kepada kualiti amalan dia, dan juga dia memperbanyak amalan soleh dia. Tambah kalau dia dah berada di ambang-ambang penghujung umur, dia akan kurang dah memikir tentang hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Dia akan fokus kepada memperbaiki diri dia dan kata mencari jalan untuk bagaimana dosa-dosa yang telah lalu diampunkan. Dia akan banyak istighfar, dia akan banyak bertaubat, dia akan banyak usaha untuk mempelajari ilmu agama, untuk bertemu dengan Allah dengan membawa agama yang benar. Itulah agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan berusaha beramal dengan semua yang dia mampu daripada perintah-perintah Nabi, dan dia cuba menghindar daripada segala yang dia mampu daripada larangan-larangan Nabi. Itu orang-orang yang betul-betul bersedia dah. Kalau kata dia dicabut nyawa pun, insya-Allah